sesungguhnya saya dan juga seluruh warga Kolej Permata Insan berasa bangga dan berbesar hati menyambut kehadiran semua ahli keluarga baru kami di sini pada hari ini. Ya, syabas diucapkan di atas tawaran ke kolej ini. Yang kita fahami daripada bintang berbakat ini adalah pelajar yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi intelektual, kreativiti, kemampuan kepimpinan dan mempunyai bakat tertentu yang mengagumkan. Oleh kerana itu, mereka memerlukan kurikulum yang berbeza yang tidak dilaksanakan di institusi-institusi pendidikan yang lain. Kamu memang nak bagi hafal Quran. Itu yang target memang, sebab saya nak hafalan Quran tu lah daripada dia kan, supaya dia boleh hafal lah 30